Okey, kita kembali semula ke dalam studio. Alhamdulillah, sejuk studio kita. Tadi kat sana sebab panas, terasa hangatnya pengantin baru tu. Allah. Kita rasa macam, ambil lah. Tapi tak apa. Sekarang ini di dalam studio ni, kita nak teruskan untuk segmen yang berikutnya. Iaitu untuk kita berkongsi berkenaan indeks persepsi rasuah. Kenapa pentingnya indeks persepsi rasuah ini kepada negara kita. Khususnya untuk kita meningkatkan keyakinan pelabur dalam dan juga luar negara. Setakat ini ranking kita di kedudukan 57 dengan skor 50. Tapi untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan indeks persepsi rasuah ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif EAIC, merangkap Ketua Peneraju Fokus Group Penguatkuasaan, Puan Asliza Ali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, terima kasih bersama kami. Pastinya kita nak mudahkan pemahaman penonton semualah. Lagi-lagi rata-rata masyarakat Malaysia mungkin pernah mendengar berkenaan indeks persepsi rasuah. Jadi mungkin kita berikan penerangan berkenaan frasa ini, dan dalam masa yang sama kita tekankan kenapa pentingnya indeks persepsi rasuah ini kepada Malaysia. Ya. Terima kasihlah menjemput saya. Sama-sama. Okey. Indeks persepsi rasuah ni ataupun Corruption Perception Index ni ialah dia dikeluarkan oleh Transparency International. Dia ialah NGO daripada Berlin dan laporan ini dikeluarkan sejak daripada tahun 1995. Dia ialah satu laporan tahunan yang menilai tahap persepsi rasuah dalam sektor awam sesuatu negara. Okey. Apa yang dikira oleh CPI ni? Yang dikira oleh CPI ialah rasuah, integriti, sekatan terhadap kebebasan bersuara, komitmen kerajaan untuk memerangi rasuah, pendakwaan pegawai korup, akses kepada maklumat dan juga undang-undang peristiharan harta, perlindungan kepada pemberi maklumat lah. Jadi itu ialah antara kategorinya. Jadi setiap tahun Transparency International akan mendapatkan pandangan daripada pakar ekonomi, daripada perniagaan dan juga institusi antarabangsa lah untuk memberikan skor kepada kita, skor dan kedudukan kepada kita. Jadi pada tahun 2024, seperti yang dinyatakan tadi, skor kita ialah 50 daripada 100 dan kedudukan kita ialah 57 daripada 180 negara. Jadi kita punya CPI ni dia menggambarkan keyakinan rakyat lah dan juga pelabur antarabangsa terhadap sistem pentadbiran negara. Jadi kita mesti ada accountability dan ketelusan untuk meyakinkan pelabur asing terhadap sistem pentadbiran negara kita, dan memang target kerajaan hendak menjadikan Malaysia di negara antara yang tertinggi, 25 tertinggi ke atas lah dalam skor CPI dalam masa 10 tahun. Okey. Jadi itu berkaitan dengan indeks persepsi rasuah. Dan juga kita nak berikan tumpuan juga pada hari ini di mana kerajaan telah menubuhkan pasukan petugas khas CPI dengan beberapa kumpulan fokus ataupun fokus group. Jadi apakah sebenarnya kumpulan fokus ataupun fokus group ini, Puan? Okey. Kerajaan menubuhkan pasukan petugas khas CPI ni sejak Oktober 2024. Okey. Dan ianya dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara lah, Tan Sri Samsul Azri kita. Jadi pasukan ini mempunyai 6 fokus group, iaitu penguatkuasaan, pengurusan dana awam, daya saing perniagaan, risiko pelaburan, perundangan dan komunikasi strategik. Jadi kami di Suruhanjaya Integriti mengetuai fokus grup penguatkuasaan. So jadi sebagai ketua peneraju untuk penguatkuasaan ni, kita akan memastikan isu integriti dan ketelusan dalam penguasaan dapat diperkukuhkan secara sistematik. Jadi tujuan kumpulan fokus group ni yang ditubuhkan ialah untuk menyelaraskan usaha penambahbaikan CPI secara menyeluruh lah, tersusun dan juga bukan secara berasingan lah. Jadi macam kita ada fokus group lain yang diketuai oleh Kementerian Keuangan, MITI, MPC, Bahyu dan Kementerian Komunikasi untuk yang lain-lain juga. Jadi
sasaran kita ni ialah untuk merangka strategi meningkatkan skor dan kedudukan Malaysia lah, macam saya katakan tadi, dengan sasaran jangka panjang di kedudukan 25 teratas dalam jangka masa 10 tahun. Okey, tadi Puan dah menerangkan berkenaan dengan fokus grup penguatkuasaan yang menjadi tumpuan sekarang ini, pastinya untuk kita meningkatkan lagi dan juga memperkukuh integriti serta ketelusan dalam penguatkuasaan itu sendiri. Dalam kita bercakap berkenaan dengan penguatkuasaan ini, kita juga ingin menyentuh berkenaan apa yang diaspirasikan oleh Yang Amat Perdana Menteri yang sering menekankan berkenaan reformasi, tadbir urus yang baik dan juga tata kelola yang baik khusus dalam perkhidmatan awam itu sendiri. Jadi bagaimana kita melihat dalam situasi ini, apa yang berubah dalam situasi reformasi ini beberapa tahun kebelakangan ini, khususnya di bawah pentadbiran Yang Amat Perdana Menteri sendiri. Apa yang ingin kita capai dan juga yang kita ingin kita lihat pada akan datang? Okey, apa yang ingin kita lihatlah, saya rasa semua rakyat hendak lihat perkara ni mengenai perkhidmatan yang lebih baik, perkhidmatan kerajaan yang lebih baik, accountability dan juga ketelusan. Jadi kita nampak sekarang ni bila kita tubuhkan CPI ni dan ada kumpulan fokus grup penguatkuasaan, ia akan menunjukkan ketelusan penguatkuasaan itu tersendiri dan accountability. Jadinya untuk memastikan isu integriti dan ketelusan dalam penguatkuasaan ini, kita dapat memberi maklumat dengan teluslah kepada rakyat. Jadi orang tidak akan rasa macam ragu-ragulah terhadap penguatkuasaan kita kan, dan tidak akan takut. Jadi mereka juga akan memberikan apa-apa perkara yang mereka rasa tak betul, mereka boleh mengadu dengan senang, dengan cepat. Jadi juga aduan yang mereka boleh buat ni kita permudahkan secara online, lebih senang kan. Jadi untuk pentadbiran sekarang ni saya rasa kita sudah teruskan daripada dulu lagi. Kita ada no wrong door policy. Maknanya kesemua aduan yang mereka bagi kepada kami pun dan kepada Suruhanjaya Integriti, kita akan nilai, kita akan siasat. Kita tidak akan terus buanglah aduan tu. Itu sebab saya nak tanya, sebab adakah sistem sekarang ini begitu telus ataupun berani untuk khususnya menyiasat kes-kes ataupun individu-individu yang berprofil tinggi? Saya rasa ada. Saya rasa kes yang baru-baru ni pun semua nampak bila ditimbulkan di media masa, saya nampak agensi yang buat kuasa macam SPRM, polis, mereka akan terus ambil tindakan. Jadi saya rasa itu ialah satu langkah penguatkuasaan yang baguslah. Maknanya kita nampak integriti agensi penguatkuasaan di situ. Untuk menyiasat aduan-aduan yang terus mereka tak menyiasat pun, maknanya perkara-perkara ni timbul di media sosial kan. Aduan tu tidak dibuat secara langsung, tetapi dibuat di media sosial pun mereka akan terus menyiasat. Okey, itulah kalau kita lihat semalam juga Yang Amat Perdana Menteri memuji agensi-agensi penguatkuasaan terutamanya SPRM sendiri yang kalau kita lihat dari segi prestasi sepanjang 2 tahun ini sangat baik dalam melaksanakan tanggungjawab dan juga khususnya untuk kita bukan saja kita cakap lebih mudah, lebih menyeluruhlah penguatkuasaan yang dilaksanakan khususnya melibatkan kes-kes berprofil tinggi yang sebelum ini mungkin dilindungi, tapi kali ini didedahkan dan siapa saja terlibat dengan rasuah akan ditangkap dan juga didakwa. Dan bagaimana untuk kita cerminkan kepada masyarakat berkenaan indeks persepsi rasuah ini khususnya dalam kalangan negara-negara di Asia Tenggara ini, dari segi kedudukan kita, mungkin kita juga boleh mencontohi negara-negara yang berada di kedudukan yang baik, negara jiran kita seperti Singapura, tapi beracuankan Malaysia itu sendiri. Okey, kalau kita tengok antara kedudukan kita dengan Singapura lah, memang jauh, jauh. Sebab Singapura di tangga ketiga dengan skor 84. Jadi kita di tangga 50 dengan skor 57. Jadi kita punya pencapaian tu masih jauh lagi untuk bersaing dengan Singapura. Jadi itulah tujuan fokus group yang kita tengah buat sekarang ni, untuk membantu kerajaan meningkatkan skor tersebut. Sebab indeks persepsi rasuah ni dia bukan sekadar tengok rasuah saja. Dia tengok
beberapa bidang lain. Okey. Maknanya macam daya saing perniagaan, dana awam. Jadi macam mana, dan perundangan, macam mana kita uruskan dana awam kita, macam mana kita membuat kita ada kompetitif ataupun kita berdaya saing dalam segi perniagaan dan pelaburan, dan juga pembaharuan undang-undang kita. Jadi pembaharuan undang-undang kita yang saya nampak sekarang ni, kita buat pindaan terhadap Akta Whistleblower Act. Okey. Itu whistleblower ialah salah satu kategori yang kita nilai dalam CPI, iaitu pemberi maklumat. Okey. Whistleblower Act kita buat pindaan, dan juga pemberi maklumat, iaitu maknanya kebebasan mendapatkan maklumat, itu juga ialah salah satu kategorinya lah. Saya rasa akan dirancang, kita akan membuat satu akta kebebasan maklumat, Freedom of Information Act. Dan juga saya rasa baru-baru ini juga kerajaan mengumumkan mengenai penubuhan ombudsman. Itu juga ialah salah satu agensi lah kalau kita tubuhkan, saya rasa akan meningkatkan skor dan tangga CPI kita, kerana ombudsman dia akan menrajui semua aduan. Maknanya semua aduan akan pergi kepada ombudsman, dan ketulusan tu ada di situ. Maknanya satu agensi untuk mengawal semualah. Okey. Selain daripada CPI ataupun indeks persepsi rasuah, mungkin ada indikator lain tak untuk kita mengukur integriti sesebuah negara tu? Selain daripada CPI, saya rasa nampaknya lah setakat ni CPI yang kita menekankan CPI. Tapi kita tak payah tengok jauh lah. Kita tengok di negara kita je. Kita tengok integriti di negara kita. Saya rasa integriti dekat sini semua akan mengambil berat mengenainya. Okay. Sebab kalau kita tengok, kita ada Institut Integriti Malaysia, kita ada Suruhanjaya Integriti, kita ada SPRM, kita ada macam agensi berkuasa, polis, mereka pun ada standard IPCC mereka sendiri kan. Jadi untuk setiap agensi yang saya rasa melibatkan penguasaan, memang akan ada unit integriti mereka sendiri. Di kementerian juga pun ada. Semua tempat ada. Jadi saya rasa bila pegawai kerajaan lah, terutamanya di sektor awam, bila mereka masuk dalam perkhidmatan awam aja, akan ada beberapa kursus ataupun langkah-langkah untuk menambah baik mereka dari segi integriti tersebut. Kita akan buat. Itu pastinya telah ada, telah ada. atas kertas mata-mata telah pun dilaksanakan. Rasa cuma perbaiki saja. Kita perlu perbaiki saja. Ya, pastinya usaha untuk penambahbaikan tu akan berterusan dilaksanakan daripada pihak kerajaan, daripada pihak Suruhanjaya itu sendiri, daripada pihak masyarakat. Kita ingin tekankan di sini bagaimana mereka boleh turut serta untuk memberikan satu daya impak yang lebih baik, khususnya untuk kita bersama-sama meningkatkan imej negara dalam indeks persepsi rasuah ini. Apa yang masyarakat boleh lakukan? Saya rasa daripada segi orang awam lah, apa yang mereka perlu buat ialah, jika ada yang tak puas hati tu, mengadulah. Mengadu. Saya rasa untuk Suruhanjaya Integriti, kami ada aduan WhatsApp, online, kita punya website, semua ada. Kita ikut akta kami pun, kalau hantar surat layang dengan butir-butir yang cukup pun, kami akan siasat. Kita akan siasat. So apa yang orang awam perlu buat is, mereka kena sedar hak mereka. Mereka kena sedar hak. So lepas tu, jika tak puas hati, mengadu. Kami akan siasat. Jangan risau. Tapi itulah tadi ditekankan ada akta untuk perlindungan untuk pemberi maklumat. Tapi yalah, saya yakin masih ada lagi dalam kalangan rakan-rakan kita yang masih takut untuk bersuara ni. Walaupun di depan mata melihat sesuatu yang salah di segi integritinya. Mungkin itu yang perlu juga untuk kita berikan penekanan, Puan. Itu yang Puan kata sampai dapat surat layang. Dapat surat layang pun kami akan siasat. Tapi untuk pemberi maklumat lah, saya ingin katakan di bawah akta Suruhanjaya Integriti, betul kami akan melindungi pemberi maklumat tersebut lah. Siapa-siapa kalau tak nak dedahkan nama pun tak apa. Kami akan terima aduan tersebut lah. Okey.
Okey, penting info yang kami bawakan kepada anda semua ini iaitu berkenaan indeks persepsi rasuah. Seperti yang dinyatakan tadi, kedudukan Malaysia yang telah diterangkan pada kedudukan 57 iaitu bersandarkan kedudukan pada tahun 2024. Untuk kedudukan 2025 insya-Allah akan dikeluarkan pada Februari nanti dan sama-sama kita nantikan dan insya-Allah Malaysia akan berada di tahap yang lebih baik melihat kepada prestasi semasa Malaysia. Betul, kedudukan 57 dengan skor 50. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif EAIC, merangkap Ketua Peneraju Fokus Grup Penguatkuasaan Puan Azizah Ali kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi jangan takut ya untuk membuat sebarang aduan. Janganlah hantar surat layang. Ada cara yang betulnya. Terus saja melayari laman seseorang yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, seterusnya Menawar, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita nak kongsikan. Ni Menawar suka ni. Drama. Okey, kita ada drama. Kita akan membawakan dan kita perkenalkan pelakon dan juga pengarahnya seketika nanti. Tapi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.